Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita masuk topik baru di muka surat 21, iaitu kita akan singkirkan defend. Kita singkirkan buah lawan yang tengah jaga. Okey, contoh anak-anak akan faham bila kita buat sikit demi sikit. Okey, puzzle yang pertama pada muka surat 21. Okey, rook di D1 ni, rook ni kalau ikutkan tak boleh makan bishop. Memang boleh makan, tapi kalau makan sekarang akan kena makan balik dengan kuda. Jadi rugilah kita mati rook. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, sekarang kita tengok kuda yang kawal bishop, betul? Jadi langkah mula-mula kita kena hapuskan kuda ni dulu. Yang cikgu buat arrow hijau ni kan. Hapuskan kuda dulu. Kita singkirkan kuda tu. Bila kuda ni dah tak jaga bishop, baru rook ni boleh makan bishop. Jadi senang sahaja nak singkirkan kuda ni, iaitu bishop hitam ni, bishop petak hitam ni makan rook. Okey, check. Bila check, hitam tiada pilihan, nak tak nak dia kena makan balik. Makan pakai king ataupun makan pakai pawn, tak kisah. Okey, kalau dia makan balik, alhamdulillah kita boleh makan bishop dia secara percuma. Dan kita ada satu kelebihan rook. Hitam hanya ada 3 pawn. Ini bermaksud putih akan menang. Okey, okey, senang saja. Jadi dalam modul tu boleh lukis macam ni lah. Okey, lukis satu anak panah makan kuda, kemudian awak lukislah yang king tu makan balik. Okey, kemudian awak lukis rook makan bishop. Kalau yang makan-makan ni awak buat bulat. Okey, lukis macam ni dalam modul. Mula-mula kita makan kuda dulu, lepas king makan balik, kita dapat makan bishop. Senang je kan? Okey, puzzle yang kedua. Okey, kita main apa ni? Kita main hitam. Okey, kalau kita tengok rook hitam ni, kalau makan rook putih tak boleh sebab rook putih di E2 ni dikawal oleh bishop. Dikawal oleh bishop. Jadi kita kena buang dulu bishop ni. Kita kena singkirkan dia dengan kuda makan bishop. Bila kuda makan bishop, tengok ada lagi tak yang jaga rook? Tak ada Okey, bila dah tak ada jaga rook, rook ni dah tak ada defend, sekejap lagi kita boleh makan. Okey, sekarang check. Jadi nak tak nak, putih kena makan balik. Okey, bila putih makan kuda balik, alhamdulillah kita boleh makan rook, check. Dan rook ni kita boleh hapuskan semua bishop ni nanti. Semua pawn. Okey, kemudian kita boleh buat checkmate. Okey? Okey, jadi macam mana dalam modul? Okey, lukis kuda makan bishop, pawn makan kuda, rook hitam makan rook putih. Okey? Okey. Boleh lukis dulu macam ni. Seterusnya, puzzle yang ketiga. Kita main putih. Sekarang kuda ni, kalau kita nak makan bishop sekarang, kuda dia boleh makan kuda kita balik. Jadi buah masih sama. Kalau kita tengok buah samalah, dia ada satu kuda, kita ada satu bishop. Kita tak ada kelebihan. Jadi macam mana nak ada kelebihan? Kita kena hapuskan kuda dia ni dulu, iaitu bishop makan kuda. Check. Okey, bila dah check, king akan makan balik. Bila king makan balik, jadi bishop ni dah tak ada siapa jaga, betul? Asalkan kuda yang jaga. Okey. Okey, bila kuda dah tak kawal bishop ni, maka kuda kita boleh makan bishop secara percuma. Dan kuda kita ni cuba bunuh pawn di B6, dan pawn kita di B5 ni boleh push sampai ke atas, ambil queen dan boleh buat checkmate. Okey?
Macam tu cara kita berfikir. Okey, jadi dalam situasi ni senang saja. Lukis kuda makan. Bishop makan kuda. King makan bishop kita sebab check. Dan kuda kita makan bishop hitam di E5. Macam tu Okey, puzzle yang keempat. Okey, kita main apa? Kita main hitam. Okey, dalam situasi ni King tak boleh makan bishop. Tengok sebab apa tak boleh makan bishop? Sebab bishopnya dikawal oleh rook putih ni. Rook di G2. Jadi kalau ada benda yang kawal, ingat pesan cikgu apa tadi? Kita singkirkan buah yang jaga tu. Kita bunuh buah yang jaga. Jadi tak boleh makan. Jadi kita bunuh ajalah rook ni. Tapi masalah dia macam mana nak bunuh rook tu? Okay, nak bunuh rook tu senang saja. Kita guna rook kita di A2 ni. Okay. Okay, lepas kita makan rook, Kingnya akan makan rook kita. Okay, bila dia makan rook kita, tengok dah tak kawal kan. Jadi kita boleh makan bishop dia. Dan kita ada satu kelebihan kuda. Kuda kita ni cuba bunuh 2 pawn ni dan push pawn. Jangan lupa push king juga. Naik ke atas dan ambil lah 2 queen ke 2 rook ke. Cuba buat checkmate. Okay. Jadi dalam modul tu nak lukis macam mana? Lukislah rook makan rook, king makan rook, dan king hitam makan bishop. Okay. Senang saja kan topik ni kan? Senang saja. Okay, seterusnya puzzle yang kelima. Macam biasa, king kita tak boleh makan rook. Tengok, sian dia tak boleh makan rook. Sebab apa tak boleh makan rook? Sebab rook ni dijaga oleh bishop, dikawal oleh bishop. Jadi kita kena musnahkan bishop jahat ni. Bishop yang tengah kawal ni kita musnahkan dia. Senang saja, kita makan saja. Jadi bila king makan balik, jadi kita boleh makan rook dia. Dan kita ada satu kelebihan bishop. Bishop nanti kita boleh pergi C7, makan pawn dan push pawn, ambil queen dan juga rook. Jadi kita boleh buat checkmate. Okay, jadi dalam modul tu lukis macam mana? Kacang goreng saja. Lukis rook makan bishop, king makan bishop, dan king kita makan rook hitam. Dan kita ada satu kelebihan bishop yang sangat kuat, yang sangat berbahaya. Okey, seterusnya kita sambung. Kita main putih. Okey, kalau kita tengok dekat sini, rook kita attack bishop, tapi dikawal oleh kuda. Tapi dalam masa sama bishop kita attack kuda juga. Jadi macam mana kira-kiranya ni? Jadi dalam sebagai pemain chess yang murid-murid baru tahun 1, tahun 2. Okey, sebagai pemain chess kita kena fikir 2-3 langkah ke depan. Okey, contoh kita nak makan bishop ni tapi dikawal oleh kuda. Kuda jahat ni, kuda di B6 ni. Jadi kita kena musnahkan kuda di B6 ni. Macam mana nak musnahkan kuda di B6 tu? Senang sajalah. Bishop kita ni yang di E3 ni angkat, makan kuda. Jadi kuda tu dah tak kawal. Jadi nanti kita boleh makan. Nak makan sebut alhamdulillah. Okay, pawn makan balik. Kita boleh makan bishop. Jadi kita ada dua kelebihan. Kita ada rook dan juga kita ada kuda. Kita ada kelebihan buah yang membolehkan kita menang nanti. Okay. Okey, jadi nak lukis macam mana? Okay, lukislah kuda makan. Bishop makan kuda, pawn makan semula dan rook makan bishop. Okey, boleh lukis bulat. Dekat tempat yang kita boleh makan tu boleh buat bulat. Menunjukkan bulat tu kata kita makan. Okey?
Okey, seterusnya kita main putih. Okey, sekarang ni sebelum apa-apa kita tengok dulu siapa attack siapa, siapa attack siapa. Kita main putih Okey, mula-mula kita attack rook. Tapi ada bishop yang jagalah. Lepas tu bishop kita attack kuda. Tapi ada rook yang jaga. Dia macam tu. Dia saling berkait. Tapi kalau kita anak-anak fikir mendalam lagi, fikir lagi. Contoh, bishop nak makan kuda tapi rook jaga. Okey, ingat pesanan cikgu apa? Bila ada buah yang jaga, kita bunuh dulu buah yang jaga. Kita singkirkan buah yang jaga. Jadi kita bunuh rook. Okey, bila kita bunuh rook, dah tak ada siapa jaga kuda, betul? Okey, bishop tu akan makan balik. Bila bishop tu makan balik, dan alhamdulillah kita boleh makan kuda di D5. Dan kita ada 2 kelebihan buah berbanding hitam yang hanya ada 1 bishop hitam saja. Jadi jelas kemenangan berpihak kepada putih. Okey, jadi dalam model tu lukis macam mana? Lukis rook putih makan rook hitam, bishop makan semula, dan kita makan kuda secara percuma. Alhamdulillah. Okey, puzzle yang seterusnya. Okey, kalau kita main putih, kalau kita tengok di sini bishop kita boleh nak makan bishop dia, tapi kuda makan balik. Dan kuda kita pun boleh attack kuda juga, tapi dia kawal oleh pawn. Okay, jadi kita cuba fikir lagi. Fikir buat kira-kira. Sebab tu cikgu kata masa main chess jangan kalut jalan. Jangan jalan secara membuta tuli. Membuta tuli tu apa? Menjalan je. Kita kena fikir. Ambil masa tak apa. Ambil masa sikit, 1 minit, 2 minit, fikir. Okey, dalam situasi ni, contoh. Contoh. Sentiasa kena contoh. Kalau bishop kita makan bishop dia, nanti kuda makan balik, jadi seimbang. Tak ada apa-apa kita boleh buat. Tapi kalau kuda kita makan kuda dia, apa jadi kalau bishop dia yang makan bishop kita dulu, kita boleh makan balik. Makan pakai kuda, jadi kita ada kelebihan 1 kuda nanti. Tapi cikgu Bat, macam mana kalau dia makan pawn? Contoh, kita makan kuda hitam di C5, pawn makan. Bila pawn makan kuda kita boleh makan bishop dia. Macam tu dia ada 2 versi. Okey. Ni versi yang pertama tadi macam ni. Kuda makan kuda, bishop dia makan bishop kita. Kita makan kuda dia. Okay, cuba tengok. Hitam hanya ada pawn saja. Sebaliknya putih kita ada pawn yang sama banyak, dan kita ada extra 1 kuda. Dan kemenangan jelas pihak putih. Okey, versi yang kedua, kuda makan kuda, pawn makan kuda. Kan kuda makan kuda ni, makna kata kuda hitam tu dah tak jaga kan. Dia dah tak defend bishop kan. Okey, pawn makan kuda, dan alhamdulillah kita boleh makan bishop dia secara percuma. Pun sama, kita lebih lagi 1 buah. 1 buah ni cuba dapatkan push pawn. Dengan kelebihan buah tu kita dapatkan push pawn di file C ni untuk knight queen. Okey, promote queen. Okey, jadi senang saja. Okey, jadi kita lukis versi yang kedua. Kuda makan kuda. Jadi kuda ni dah mati. Bila kuda C5 dia dah mati, dia dah tak jaga bishop. Okey, jadi bila pawn makan balik, jadi bishop kita boleh makan bishop dia secara percuma. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita main apa ni? Kita main hitam. Okey, dalam situasi ni bishop hitam tengah attack kuda, queen tengah attack queen. Okey, rook tak ada attack siapa-siapa.
pawn pun tak ada attack survival. Okey, jadi dua buah ni yang sedang mengetek, menyerang. Sedang menyerang. Kalau bishop makan queen, queen akan makan bishop dan sama. Dua-dua ada queen, dua-dua ada rook, sama sahaja. Jadi macam mana kita nak bagi ada kelebihan? Waktu kita mencah ni, walaupun lebih satu buah, tetap kemenangan bagi kita. Jadi kita kena remove the defender. Remove, apa maksud remove? Singkirkan. Singkirkan the defender. The defender tu apa? Defend tu apa? Defend tu buah yang jagalah. Macam ni queen tengah jaga kuda kan. Jadi kita kena remove queen ni. Macam mana nak remove queen tu? Jadi senang saja. Queen makan queen, rook makan balik queen, dan bishop makan kuda. Dan cuba tengok, hitam ada 2 buah, manakala putih hanya ada 1 buah minor, 1 buah rook saja. Okey. Jadi senang saja. Anak-anak boleh lukis queen makan queen, rook makan queen, dan bishop makan kuda. Okey. Jelas? Sopik ni senang saja. Kalau anak nak fokus, anak nak berlatih, benda-benda macam ni selalu, remove the defender ni selalu jumpa dalam permainan chess. Cumanya anak-anak tak nampak. Bila tak nampak, sebab itulah seri tak ada, kita tak ada kelebihan buah. Dan lagi teruk kita boleh kalah sebab kita tak nampak yang ada ketika kita boleh dapat kelebihan buah dengan singkirkan buah lawan. Remove the defender. Contoh paling mudah macam ni. Rook nak makan kuda ni, tapi alamak tak boleh makan sebab ada bishop. Jadi macam mana kita singkirkan bishop jahat ni? Macam mana nak singkirkan? Makan pakai kuda, rook makan balik kuda kita, dan kita boleh makan kuda dia sebab dah tak ada bishop yang jaga. Dah tak ada. Kita dah singkirkan. Jadi kita ada 2 buah berbanding hitam ada 1. Jadi jelas kemenangan bagi putih. Jadi macam mana cara nak lukis? Kuda makan bishop, rook makan kuda kita, dan kita makan kuda dia secara percuma. Okey, boleh lukis macam ni dalam modul. Seterusnya, puzzle yang ke-11. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita main apa? Kita main putih. Kalau kita makan kuda, bishop dia jaga. Contoh kita makan, betul bishop dia makan balik. Jadi ni attack rook, tapi rook dia boleh lari. Boleh lari. Jadi sama. Jadi macam mana kita nak dapat 2 kelebihan? Iaitu nampak bishop ni tengah jaga kuda. Jadi kita removekan bishop ni. Macam mana nak remove? Makan pakai rook. Alamak, makan pakai rook. Cikgu, rook kali 5 point. Sayanglah mati rook. Dalam chess ni kadang kalau orang tu reti main, tak ada rook pun dia boleh menang. Janji ada kelebihan. Contoh, kan kita dah makan bishop, jadi nak tak nak rook ni kena makan balik. Bila rook putih makan balik, dah tak ada bishop yang jaga kuda kan. Jadi kita boleh makan kuda. Okey, dalam posisi ni memang putih ada rook, tapi dia hanya ada rook 1 saja berbanding hitam. Pawn ada 3, di mana 1 ni adalah pass pawn. Dan kita ada 1 bishop dan 1 kuda, di mana sebenarnya hitam ada kelebihan lebih RM2. Lebih RM2. Macam mana nak kira RM2 tu? 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 9. Okey, kita kira putih pula. Rook berapa point? Rook berapa ringgit? RM5.
tambah RM1 tambah RM1 jadi RM7. 7 lawan RM9. Hitam kan 9 kan. 3, 3, 6, 7, 8, 9. 9 lawan dengan 7. Siapa lagi banyak? 9. Jadi 9 boleh menang dengan adanya pass pawn. Kita lebih lagi 1 pawn. Okey, jadi nak lukis macam mana? Senang sajalah lukis rook makan bishop. Rook makan semula dan bishop makan kuda secara percuma. Okey, lukis 3 anak panah tu ada 3 anak panah. Semua modul pada muka surat ni semuanya ada 3 anak panah. Okey, dan yang terakhir kita main putih. Okey, sekarang ni kita nak makan bishop di E7 ni, tapi tak boleh makan sebab ada rook yang jaga. Jadi kita kena musnahkan rook jahat ni. Yang cikgu tunjuk anak panah ni, rook di C7. Jadi senang saja, rook kita ni makan dulu rook dia. Dah tak jagalah. Bila tak jaga nanti kita boleh makan. Okey, kuda makan semula. Bila kuda makan semula, alhamdulillah kita boleh makan bishop secara percuma dan kita ada 2 buah. Sebaliknya hitam hanya ada 1 kuda sahaja. Sangat mudah yang terakhir ni. Jadi macam mana nak lukis? Queen, rook makan rook putih makan rook hitam. Kemudian kuda makan balik. Okey, kuda makan balik. Lepas kuda makan balik, rook ni dah tak kawal rook ni dah tak kawal sebab dah mati. Macam mana nak kawal kan? Okey, bila dia dah mati, maka rook kita ni boleh makan bishop ni pula. Lukis 3 anak panah dan 2 bulatan. Okey, itu saja topik kita hari ni. Ingat, nak dapat kelebihan buah, remove the defender. Contoh puzzle yang terakhir ni, kalau kita tengok asal-asal sama banyak sama banyak. Hitam ada 3, putih pun ada 3. Tapi bila rook makan rook, kuda makan rook dan kuda kita makan bishop. Kalau kita tengok sekarang, bishop putih ada 2 buah, sebaliknya hitam hanya ada 1. Jadi pentingnya topik ni, topik yang best, elimination ataupun remove the defender. Sekian, terima kasih.